Peperangan baginda Nabi SAW selepas perang Khandaq bersambung dengan peperangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selepas baginda Nabi SAW dan para sahabat mendapat kemenangan dalam perang Khandaq ataupun juga dikenali sebagai perang Ahzab, baginda Nabi dan juga para sahabat balik ke rumah untuk merehatkan diri dan juga menenangkan diri mereka. Sesampai baginda Nabi SAW di rumah, tiba-tiba rumah baginda Nabi telah didatangi oleh Jibril. Dan Jibril alaihissalam telah mengatakan, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Demi Allah, kami, para malaikat, belum meletakkan senjata kami. Sekarang segeralah engkau keluar menuju ke arah mereka. Jadi baginda Nabi SAW bertanya, ke mana? Jawab Jibril, ke sana. Sambil menunjukkan ke arah penempatan Bani Quraizah. Jadi baginda SAW faham bahawasanya akan berlangsungnya satu perang lagi, iaitu perang menentang Bani Quraizah. Maka Rasulullah SAW berangkat ke sana dan mengajak para sahabat untuk datang ke sana. Baginda Nabi SAW bergerak dalam beberapa pasukan dan kekuatan kesemua sekali adalah 3,000 orang bersama dengan 30 ekor kuda tunggangan. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.